Universiti Malaysia Kelantan UMK Kampus Kuota di Taman Bendahara Pengkalan Cepa di Kota Baru lumpuh sejak Sabtu selepas ditenggelami air sedalam 0.3 hingga 0.6 meter. Tinjauan sinar harian di lokasi mendapati aktiviti perniagaan di kawasan terbabit ditutup serta kesemua 535 pelajar terpaksa mengikuti pengajian dalam talian bermula Ahad. 8 daripada mereka dipindahkan ke rumah sewa berhampiran dengan kampus, manakala selebihnya ditempatkan di tingkat atas kolej tersebut. Najansela UMK Datuk Dr. Arham Abdullah berkata, hujan lebat berterusan menyebabkan banjir kali ini lebih buruk berbanding tahun lepas. Di sini sudah menjadi trend banjir disebabkan air hujan. Ini kerana di kawasan Taman Bendahara, UMK Kampus Kuota berada pada kedudukan paling rendah. 5 pam telah disediakan oleh JPS serta berfungsi dengan baik, namun disebabkan kuantiti hujan yang banyak menyebabkan kawasan ini masih dinaiki air. Menurut beliau, bagaimanapun pihaknya sentiasa bersedia dan telah mengaktifkan bilik gerakan banjir sejak Sabtu bagi memantau keadaan pelajar. So hari ini kita buat pemantauan yang lebih dekat. Sejak malam tadi kami berada di sini di bawah bilik gerakan banjir UMK lah. Dan hasil pemantauan kami, air daripada semalam paras lutut dan hari ini meningkat ke paras peha lah. Dan hujan masih lagi berterusan dan kadang-kadang lebat, kadang grimes. Dan untuk pelajar kami di sini ada lebih kurang 535 orang pelajar yang berada di kolej kediaman. Dan mereka ni kami dah identify seorang-seorang untuk pastikan sekiranya ada keperluan untuk perpindahan dan sebagainya, kami akan gerakkan lah. Dan untuk makluman, kami sentiasa memantau pelajar-pelajar kami. Ibu bapa tidak risau. Untuk makanan, sebagai contoh, kami sediakanlah makan malam, pagi, tengah hari, petang dan juga kudapan untuk para pelajar kami. Dan kami dah arahkan juga untuk mereka ni tidak keluar daripada bilik. Mereka ni dah ditempatkan di tingkat atas saja. Sekiranya ada keperluan mendesak untuk beli makanan, kami ada sediakan makanan sebenarnya. Dan untuk pastikan keselamatan pelajar-pelajar terjamin lah.